آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan bakal-bakal haji kami ini, ya Allah. Semoga ia merupakan amalan yang kau ridai, ya Allah. Permudahkanlah urusan dan beban di dalam perjalanan mereka ini, dan jadikanlah ia seumpama perjalanan yang dekat, ya Allah. Dikau adalah penjaga dalam perjalanan terhadap keluarga dan harta-harta mereka semasa ketiadaan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah mereka daripada kesukaran di dalam perjalanan, daripada keadaan yang mendukacitakan, dan daripada keburukan tempat kembali pada harta dan keluarga mereka, ya Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Kau pemudahkanlah dan pelancarkanlah perjalanan ini, ya Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dan kesihatan, dan juga kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, ya Allah. Orang-orang yang berziarah dan para musafir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui jalan darat, laut dan udara, ya Allah. Jauhilah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim khususnya, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, semoga perjalanan mereka perjalanan yang penuh dengan kebaikan tanpa ada satu pun keburukan yang terdahulu dan yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, dan usaha amal mereka usaha amal yang diterima olehmu, ya Allah, dan dosa-dosa mereka dosa yang diampunkan, dan amal kebaikan mereka yang diterima, serta pekerjaan yang tidak akan menghancurkan atau merugikan, ya Allah. Ya Allah, elakkanlah kami dan mereka daripada segala bala bencana, wabak, penyakit, dan jauhkanlah daripada kami dan mereka dari perasaan was-was dengan kurniaan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, ya Allah, selamatkanlah dan peliharalah mereka dan apa saja yang bersama mereka, dan sampaikanlah hajat-hajat mereka dan apa saja yang bersama dengan mereka, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Yasin dan doa yang kita baca dan panjatkan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa-doa dan hajat-hajat kita, insya-Allah. Jadi bagi sedikit mungkin daripada saya, jadi bagi tuan-tuan yang tidak menunaikan ibadah haji pada tahun ini, jadi saya menyerulah pada pihak tuan-tuan untuk sama-sama kita meramaikan untuk majlis korban kita nanti. Jadi bagi mereka yang nak masuk bahagian, pihak surau membuka bahagian RM1,000 untuk satu bahagian lah bagi tuan-tuan puan-puan yang ingin turut sertai ibadah korban pada tahun ini. Boleh bagi nama kepada Pak Long, pada Tuan Haji Makno ataupun kepada saya sendiri untuk kita daftarkan nama. Jadi penyertaan sangat-sangat terhad lah. Kita terhadkan pada 6 ekor sahaja. Jadi tuan-tuan yang ada lebihan harta, ada sedikit wang, bolehlah sama-sama untuk kita ambil bahagian pada tahun ini, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Mungkin ada tambahan sikit pada tuan pengurusi.